Assalamualaikum Gary. So ini dia pesyarah daripada IKM Fabric Rosta datang untuk menyelesaikan isu Mek Hajar. Ini adalah makanan yang disediakan. Kalau batin ada sediakan ubi lagi sedap. Saya bawa Encik Effendi, Kaunselor IKM Rosta ke Kampung Baung melawat Mek Hajar, anak didik mereka, untuk bantu mana yang termampu. Boleh cakap sikit? Assalamualaikum. Okey, hari ni insyaAllah kami akan melawat salah seorang lah student daripada Studio Fabric, yang mana kami akan cuba membantu mereka melengkapkan silibus pengajian mereka sehingga mereka habis belajar di IKM Rosta. InsyaAllah doakan kami berjaya. Okay, terima kasih Encik Fedi. Saya bagi pihak kaum komuniti Semia, sebab kita pun hendakkan salah seorang anak-anak YEK yang YEK istimewa sekolah istimewa Imlek untuk jadi contoh kepada usahawan yang akan datang terdiri daripada orang asing. Dimulai dengan Mek Hajar dengan bantu oleh Murabi Mu'alim daripada IKM Mara. Terima kasih. Aina, Mazli, itu apa? Syah, Family. Mana ni? Kau kerja main jalan kan? Kau pergi kolong kau. Mek ni nanti akan start pada bulan Mei 2026 lah. Dan Mei bulan 5 lah, 19 hingga 22 Mei. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, tuan pengarah kami lah, dia kalau boleh nak minta pakcik dengan makcik dengan Mek ada sekali lah waktu kombo nanti. Kemudian saya membawa mereka melawat ke Kampung Kajang, mendaki bukit yang agak curam. Kampung Kajang ini adalah satu kampung yang sangat menarik untuk dilawati sebab banyak nilai-nilai budaya
orang asli Temia terdapat. Semangat kepada pihak IKM Ustaz, kepada pendengar cik lah, dan apa pihak kepada mengajar. Sampai sikit lah daripada kami lah. Okey. Saya daripada pihak ni, saya pihak ni. Ajar saya terima soalan ni dengan ikhlas, insya-Allah. Okey. Akhirnya saya bawa mereka ke SK Cunain, sekolah cemerlang murid orang asli peringkat kebangsaan, melawat galeri dan juga asrama anugerah asrama terbilang peringkat kebangsaan. Saya ucapan terima kasihlah kepada ni apa tuan-tuan datang ke kampung. Saya pun tak tahu. Itu kata orang tu rezeki kita. Jadi dapatlah tengok-tengok kampung saya ni macam ni lah, lebih kurang daripada dulu hingga sekarang ni. Itulah kampung saya ni. Belajar galeri Tok Pangku Pandak Hamid, dan saya tunjukkan anda semua galeri ini. Mengapa ditunjukkan? Kerana galeri ini adalah one stop center kejayaan-kejayaan yang telah dicapai sepanjang 2016-2020. Galeri Tok Pangku Pandak Hamid. Bekas guru besar semasa itu Cunain bangunan lama, Pulau Jaguar, medal-medal, aktiviti-aktiviti kedap, dan juga hasil kraftangan mereka, CJ penghargaan, CJ anugerah, MOU, Carnival, anugerah haiwan murid, 3K daripada Jaguar, peningkatan band, lawatan-lawatan, dan semuanya ini hasil kerjasama warga SK Cunain, daripada guru besar hinggalah ke pengawal keselamatan. Dan hasilnya 2000 anugerah Seri Asrama Terbilang peringkat negeri Perak, program anugerah 3K Johan peringkat negeri, kenangan-kenangan RM1,000 daripada Majlis Senator Malaysia,
8,000 grant peruntukan pengangkutan murid, 5,000 anugerah Asrama Terbilang Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2019, dan juga jalinan mesra yang dilakukan warga Cenein dengan pihak-pihak luar.